Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang hadir pada hari ini insya-Allah. Dan saya tahu bahawasanya khusus 2 hari mungkin sukar untuk tuan-tuan dan puan-puan nak faham tentang perjalanan ibadat haji. Puncak aktiviti kita ada simulasi haji, simulasi perjalanan haji. Tahun ni saya minta kepada tim DMKM untuk melaksanakan InHaj ni dan menitik beratkan praktikal ataupun amali haji. Dan seboleh mungkin kita buat InHaj ni, kita buat amali tu bagi kesan kepada jemaah dia faham keadaan asal macam mana dia nak buat haji. Mudah-mudahan dengan berkat redha dan rahmat itu dapat memberi manfaat kepada kami sekalian yang hadir. Dieratkan talian silaturahim di antara hati-hati kami. Hujan